kita siapa, saya siapa dan tuan-tuan siapa untuk tak pernah minta dengan Allah 30 tahun kita lakukan kebaikan dan amal ibadah selama ni, dengan Qurannya, sedekahnya, zikirnya, haji dan umrah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua beranak ni, depa yang bina Kaabah, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Selesai bina Kaabah, dua beranak ni angkat tangan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana. Dua-dua angkat tangan. Rasul, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa maksud dia? Wahai Allah, terimalah daripada kami ibadah ataupun amal yang kami lakukan ini. Terimalah daripada kami apa yang kebaikan yang telah kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar, lagi Tuhan yang Maha mengetahui.